الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشيخ طاهر بن صالح الجزائري رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Sin soal kaifa li'tiqadu bibaqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Sing isyarat soalannya bagaimana nak i'tiqad, nak berpegang dengan mesti kekal bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum tunya, belum kita masuk cara tentang sifat baqa', hari tu hak saya tanda ni Kelana Jaya ni dalil dah. Dalil tu tak sebut pada sifat kita. Kita kena ingat balik, tiap-tiap mu'taqadat dia panggil pegangan kita ni mesti didasari dengan dalil supaya terkeluar daripada taklid, dia panggil dah muqallid. Kerana dalil dalam ilmu akidah, ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid ni sangat mudah, sangat senang. Maka ulama kita mengharamkan taklid bagi orang yang ahli untuk berfikir. Dia panggil ahliyatul lin nazari, ahliyatul lit tafakkuri. Orang yang berkeahlian untuk berfikir, haram dia taklid. Mana taklid ni dia turut mulut orang. Dia ikut. Tok Guru kata Tok Guru tak kata Tuhan ada. Tok Guru kata Tuhan itu satu-satu. Apa dalil tak tahu apa. Dia kira Tok Guru tu tak boleh. Ada pun ilmu fiqh lain. Ilmu fiqh kerana terlalu susahnya dalil. Dalil ilmu fiqh ni bukan senang. Memerlukan orang panggil kefahaman yang luas dengan ilmu-ilmu alat, nahwu, soroh, balaghah dan sebagainya, ma'ani, bayang, badai, istiqaq, wadha, dengan qawaid, usulul fiqh. Maka sebab tu wajib taklid bagi orang yang tidak mujtahid. Tu dalam ilmu fiqh. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh kita mengaji, kita sebut dalil dah. Dan sunat, gitu ya. Sunat mana dalilnya? Tak ada jumpa dalil kat sini. Dan bata, dan haram, dan wajib, memang gitu. Mana dalil? Dalil itu terlalu luas.
Sebab tu berlakunya khilaf di kalangan mazhab. Bukan dalam mazhab tu sendiri. Dalam mazhab tu sendiri tu berkhilaf banyak. Jadi sebab tu dalam ilmu fiqh, kita orang yang tidak ahli mujtahid, mana tidak ada sifatun man yustadillu bih, tak ada kriteria atau ciri-ciri untuk menuntuti dalil daripada Quran dan hadis, wajib kita tu taklid. Taklid tu turut mujtahid, turut imam mujtahid. Macam orang awam ni kan, mazhab dia, mufti dia al-ami la madhhabalah. Orang awam ni tidak ada mazhab baginya. Lepas tu apa mazhab dia? Mazhab dia mufti dia. Jadi apa hak mufti dia fatwa, itulah mazhab orang awam. Beza sikitlah dengan orang mengaji, nah. Jadi kalau orang mengaji, contoh dia mengaji di madrasah, dia ikut sistematik mazhab. Mengaji daripada jenjang peralihan, kita kata ibtidaiyah tu, kitab fiqh Imam Syafi'i ni, daripada mata Ghayatul Takrib naik kepada Fathul Qari. Tu dia bukan mujtahid juga, tetapi level dia tu tidaklah level orang awam. Orang awam ni tak bolehlah nak kata dia Asy-Syafi'i, Al-Maliki, tak ada gitu. Orang yang mengaji ni, orang yang bertumpu pada pengajian, dia tu boleh menisbahkan, orang panggil, kalau dia tu betul-betul mengaji kitab-kitab mazhab ni dengan aturan dia. Dia Syafi'i, Maliki boleh. Pasal dia mengaji kitab daripada sehalu-halu kitab sehingga setebal-tebal kitab. Orang awam dia tak mengaji itu. Dia mengaji pun qada-qada lepas fardu ain gitu lah. Dan fatwa-fatwa apa hak sempit-sempit, masalah-masalah sempit, terus dia kena rujuk kepada fatwa mufti dalam negeri dia. Dan ustaz pun tak boleh canggah mufti. Tak boleh. Walaupun dengan kitab tebal, betul ustaz pun tak boleh canggah fatwa. Sebab itu autoriti hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan daripada hakim, mufti itu, hakim lah dia panggil, pemerintah, itu mengangkat khilaf. Tak boleh lagi kita nak contoh-contoh, bila pemerintah sudah pun memberi keizinan, surau ni boleh buat jemaah. Kalau mengikut ilmu kita kan, siapa dia mustautin contoh? Tak ada mustautin kawasan tu. Semua orang hijau, contoh dah di UTC. Itu ada surau Jumaat. Mana ada orang mustautin situ? Semua orang mari situ, pejabat-pejabat ofis dah. Kalau kira-kira dalam mazhab kita memang tak sah buat Jumaat. Tak boleh buat Jumaat. Zuhur tak boleh. Tak ada 40 orang. Ahli Jumaat dia panggil mustautin. Kalau bermukim, itu orang yang wajib Jumaat. Tapi Jumaat tidak dibilangkan dengan dia tu jadi sah untuk dapat mendirikan Jumaat. Tapi dia tu wajib mendirikan Jumaat lah, sebab dia bermukim. Mukim mana menetap situ. Tapi kalau tanya nak duduk sini sampai kemati, nak balik Kelantan contoh. Tidak, nak balik Kedah. Dia tak dikira dah. Dia dikiranya orang mustautin. Orang memang nak bertanah air situ. Saya pecing sini dah. Yalah tu, mustautin tu. Walaupun dia orang Kelantan contoh. Walaupun dia orang Kedah ke, orang Penang ke. Saya sini dah, rumah beli ni bukan sewa. Mustautin je. UTC tu siapa mustautin? Ada siapa yang mustautin situ? Tak ada. Tapi bila pemerintah izin, Jumaat boleh buat sini. Sebab gini masyarakat, dia ambil kau ni. Kita ustaz-ustaz tak boleh, walau alim lah ke mana nak janggah tak boleh. Kena hormat institusi fatwa. Kerana mufti itu berfatwa, pasti ada orang panggil maslahat dia. Walaupun kita tak setuju sekalipun, kita tak boleh canggah fatwa. Dan kita tak boleh orang panggil ingkar secara zahir. Ingkar secara batin tak apa. Mana secara batin? Jumaat kita semaya, Zuhur pun kita bilah. Bilah dengan Zuhur pula. Jumaat kita contoh, kita pergi semaya Jumaat situ. Jumaat boleh buat weh. Jumaat buat kah? Sudah tu kah? Semaya Zuhur pula lah.
Ada kita kata Jumaat tu tak sah. Nah, tu je. Kita nak fatwa orang haram ikut mufti tak boleh dah. Tak boleh dalam syariat kita dah. Kita mencanggah fatwa yang autoriti kerana hak tu sudah pun jadi ketetapan, keputusan. Sebab apa hikmahnya? Agama ni suruh bersatu padu. Nah, jangan jadi pecah belah masyarakat. Tu. Jadi sebab tu orang awam mazhab dia apa? Mazhab mufti dia. Ustaz kata gini, ustaz tu kata gini lah. Ustaz tu mufti kah? Gitu. Ustaz tu fatwa mufti kah? Tak. Ada tak? Awak rojok fatwa mufti. Awak orang mana? Saya duduk di Selangor. Rojok mufti Selangor. Apa fatwa dia? Nah. Setelah fatwa, patutlah. Nak macam mana? Fatwa Selangor gitu. Kena taat. Nak macam mana dah? Itu telah digezek fatwa daripada Selangor, ubah balik dah. Tak boleh buat. Macam mana? Nah, kena taat dah. Kalau tanya peribadi lain lah nah. Ada orang tanggung? Fatwa tanggung. Mufti tanggung lah. Mufti tanggung. Sebab bukan main-main. Bukan main-main dah. Kita tak payah susah hati, kita taat ya. Betul atau tidak, itu dia akan tanggung. Dia akan tanggung dah. Itu dia akan berhujah. Kalau kita lawan, mana hujah kita? Kita ahli tak? Nah, dia ahli, dia akan berhujah. Ini hujahnya. Ini. Orang awam tak boleh. Kita hormat. Tak sungguh. Kalau tanya peribadi saya tak setuju. Tanya saya peribadi dah. Tapi tak boleh. Ini fatwa. Kita kena taat. Tak boleh kita lawan. Apa punya fatwa Selangor gini? Tak boleh. Beza. Mungkin ahli fatwa dia yang berbahar tu. Nah? Sebab mufti ni bukan dia. Sorang awak keluar fatwa. Ahli fatwa ada tu. Ahli fatwa ni kadang-kadang memang tokoh-tokoh sungguh. Berkat ahlian sungguh. Jadi dia muzakarah, dia debat, dan sebagainya. Apa ada kemungkinan tersalah? Ya, ada kemungkinan tersalah, bukan maksud. Ada kemungkinan tersalah, tetapi ketersalahan dia tu dia tanggung. Kita tak boleh lawan. Kalau lawan, pecah belah masyarakat. Tak boleh. Ada betul? Tak boleh. Gitu je. Banyaklah. Kita wajib taat pada zahir supaya tak pecah belah umat. Gitu. Oleh kerana dalil-dalil dalam ilmu fiqh syariat ni susah. Tapi dalam ilmu akidah sangat mudah. Tak benar taklid. Akidah tak boleh taklid. Kenapa orang Selangor kata Allah Ta'ala sedia kala? Mufti Selangor kata, wallahualam. Tak boleh itu. Dalam ilmu akidah tak boleh itu. Kita kena tahu dalil masing-masing. Dan dalil yang dikatakan fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf tu tahu, qada dalil ijmali. Ijmali ni dalil umum. Bukan dalil yang mampu tuan empunya dalil menghurai wajah istidlal. Dan kalaupun mampu menghurai wajah istidlal ni jalan pendalilan, walaupun mampu hurai wajah istidlal, jalan pendalilan, tapi tak mampu untuk menjawab bangkangan orang terhadap dalil dia, masih dikira dalil ijmali. Dalil yang umum dia panggil. Ini dalil ni fardu ain. Mana dalilnya Tuhan? Kalau tanya, mana dalil yang menunjuk kata Tuhan ni mesti sedia, tidak ada permulaan bagi ada, tidak ada yang mendahului dia. Dia mendahului di atas tiap-tiap sesuatu, tidak ada satu pun daripada tiap-tiap sesuatu yang mendahului dia. Manakah dalil yang menunjukkan Tuhan ni mesti qadim, qidam, sedia, tentu tidak baharu? Dalilnya alam ni segitu ya. Itu ya. Dalilnya makhluk ni. Kalaupun dia boleh hurai. Kalau tanya mana apa jalan wajah istidlal dia panggil dah. Jalan pendalilan yang menunjukkan alam ini menjadi dalil di atas mesti Allah Ta'ala tu qidam, sedia, dan tentu tidak Allah Ta'ala tu baharu. Saya kata saya tak pandai.
Saya tak kerti ya. Tapi saya faham. Alam ninah menunjukkan Allah Ta'ala tu mesti sedia. Tentu tidak baharu. Lepas ada fardu ain dia, lepas. Syarat dia memang betul-betul faham alam ini menjadi dalil menunjuk di atas Allah mesti bersifat dengan tidak. Walaupun dia tak boleh hurai. Sebab ilmu ni bukan ilmu tajwid, ni ilmu tauhid. Dia naknya kita tu nampak dalam hati kita lah. Walaupun tak boleh sebut. Tak boleh bahas. Nak bahas tak pandai. Tapi dia faham. Apa? Begini. Ustaz ngajar. Kalau Allah Ta'ala tidak. Tentu Allah Ta'ala tu baharu. Kayak gitu. Tu. Kalau Allah Ta'ala tu baharu, pasti ada permulaan bagi ada dia. Kalau dia ada permulaan bagi ada dia, mesti dia berhajat kepada yang mengada. Maka yang mengadakan dia. Kalau kita kata siapa pula yang mengadakan Allah? Allah yang mengadakan Allah. Pakai pening gitu. Dia panggil daur. Daur ni mana mutaliga. Nah, Allah dijadikan oleh Zaid, Zaid dijadikan oleh Allah. Orang mana boleh terima tu? Kalau boleh terima, saya boleh terima tu. Acah dia gila. Tak betul, stesen dah. Sebab apa tak boleh terima? Sebab bila kita kata Allah dijadikan oleh Zaid, bermakna ada dulunya Zaid. Zaid ada dulu. Allahnya ada kemudian. Bila kita tanya pula, siapa yang menjadikan Zaid? Allah yang menjadikan Zaid. Pula dah. Mesti Allah ada dulu. Zaid ada kemudian. Jadi beripung ada dan tiada, dulu dan kemudian. Beripung dua perkara berlawanan pada satu masa ni tak boleh diterima dengan kepala otak orang yang berakal. Tak diterima. Ya. Nah. Dia jadi gimari mutaliga tu. Berputar. Mu buat aku buat mu. Tak boleh terima. Contoh seperti orang kata, orang cerita kata satu hari tu semua orang duduk kedai kopi tu cerita masing-masing punya kehebatan. Nah, ada seorang tu dia boleh tengok tenung wayar elektrik putus. Hebat. Keluar macam power kan. Satu lagi dia kata saya berdeheng gitu je. Mampu kereta tu. Tak bergerak. Mampu turun enjin. Seorang lagi kata saya klik mata je. Orang tu terus tak bergerak. Stroke. Hebat. Tiba-tiba mari seorang hamba Allah kata, semua cerita tu semua tak hebat belaka. Saya paling hebat. Apa kehebatan awak? Kehebatan saya ni, sebelum saya lahir ke dunia, semasa ibu saya nak melahirkan saya lah jadi tok bidai yang menyambutnya. Hebat tak? Siapa kata hebat? Mana sama gila dengan orang kita tu nah. Semasa ibu saya nak melahirkan saya, berarti dia tu duduk di luar ke dia di dalam perut? Dah belum lahir lagi dalam perut, betul tak? Saya yang menyambut di luar, jadi tu bidai yang menyambut. Maknanya dia besar dah. Dia duduk di luar, betul tak? Kalau orang boleh terima, satu masa dia kecil, satu masa dia besar, satu masa dia di dalam perut, satu masa tu juga saat yang sama dia di luar perut, orang boleh terima cerita lagu tu, orang tu semua gila, tak ada akal lagu. Mustahil, betul tak? Bercanggah dengan akal, tak terima. Sebab apa mustahil? Sebab berhimpun dua perkara berlawanan. Ad-diddani la yajtami'an. Dua perkara berlawanan tak mungkin boleh berhimpun satu masa, tak boleh. Tengok. Jadi kalau kita kata Tuhan ni tidak qadim, pasti dia baru. Kalau dia baru, mesti dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia tu, siapa pula yang membaharukan dia? Kalau kita kata Allah lah yang membaharukan, yang menjadikan, yang menjadikan Allah. Allah lah yang menciptakan Allah. Siapa ada dulu, siapa ada kemudian? Kalau kita boleh terima juga lagu tu, maknanya kita sama gila. Tak boleh terima. Itu kalau kita kata yang mencipta Allah dicipta oleh Allah pula. Itu dah. Kalau kita kata tak,
Allah dijadikan oleh Zaid. Zaid siapa buat? Allah ke? Tak. Khaliq. Khaliq siapa buat? Sulaiman. Sulaiman siapa pula buat? Sa'id. Sa'id siapa buat? Wa'yah. Wa'yah siapa buat? Tak tahu siapa bila. Nah, nanti dia panggil tasalsul. Tasalsul ni bertiti tali, nah, tanpa ada kesudahan, min janibil madhi dia panggil. Pada pihak humbi dia panggil, pada pihak belakang. Mustahil tak? Mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab membawa ke tidak ada sesuatu pun daripada alam ni. Nah, kita kata ginilah. Contoh, orang depan ni, dia akan tembok ataupun dia akan panah sesuatu di depan dia. Kalau orang belakang dia bagi isyarat, orang yang di belakang yang bagi isyarat akan bagi isyarat kalau orang di belakang sana bagi isyarat. Orang yang di belakang bagi isyarat akan bagi isyarat kalau orang belakang tu bagi isyarat. Lepas tu siapa bila? Tak tahu siapa ke bila. Orang yang depan sekali ni bila nak panah? Tak tahu siapa bila. Nanti tunggu hujung sekali tu yang tidak ada orang panggil menggantungkan dia ke bagi isyarat kalau ada orang belakang. Kena ada suk juga. Barulah kena ada kesudahan dia panggil. Suk tu bukan suk ayat ke suk daging bukan. Kesudahan. Kena ada kesudahan. Kalau tak ada kesudahan, bermakna orang depan ni tak panah. Nah, mana alam ni tidak akan terjadi. Sebab tak ada kesudahan. Tergantung. Nah, tergantung sampai ke bila-bila. Tak boleh gitu. Tak boleh. Mesti kena ada kesudahan. Kita pun kalau bertiti tali, ayah kita, datuk kita, nyek kita, cek kita, kalau kita periksa, siapa ke bila? Siapa kata ada? Habis tak ada. Suknya Allah. Allah lah yang menjadikan kita. Bukan ayah kita, bukan nenek kita, bukan. Kalau kita periksa salah silap, tasalsul kita, ada kesudahan tak? Ada. Min janibil madhi dia panggil, pada pihak belakang. Tak boleh tak ada suk. Sesuatu tu mesti kena ada batas dia. Kena ada suk. Kalau tak ada batas dia, tak akan terjadi sesuatu. Nah, contoh kita ambil bangunan ni. Bangunan ni ada kesudahan tak? Kau tak kesudah? Tak tahu apa ke mana surah ni. Ada sudah tak? Kita nak tahu ada kesudahan tak kesudahan, kita tengok komponen bangunan ni. Apa komponen mana? Tingkap. Nah, pintu. Ada batas tak? Ada batas. Jadi keseluruhan bangunan ni terbina di atas komponen yang ada keterbatasan. Maka tahulah kita, setiap yang terbina di atas keterbatasan, pasti dia juga ada keterbatasan. Tak mungkin juzuknya ada keterbatasan, pada umumnya tak ada keterbatasan. Mana boleh itu? Nah, itu dia panggil wa minal ma'lum an-nazaidah ala qadrin mutanahin, bi qadri mutanahid yakunu zaidu yakunu zaidu mutanahiyan, gitu. Wa minal ma'lum, dan setengah daripada perkara yang sudah dimaklumi, bahawasanya an-nazaidah, bahawasanya sesuatu yang lebih, yang besar, kita kata yang umum, macam tubuh kita keseluruhan, umum tak? Umum. An-nazaidah ala qadrin mutanahin, sesuatu yang lebih di atas sesuatu qadar yang ada keterbatasan. Seluruh tubuh kita ni ada hidung. Batas tak hidung? Kau tak ada batas? Hidung tak tahu apa. Ada? Ini hidung, batas hidung. Ini batas mata. Ini batas pipi. Kayak gitu. Macam surau ni, ini batas pintu. Bukan pintu ni tak tahu ke mana hujung, di mana qadar, ada gitu. Tak ada deh. Jadi an-nazaidah ala qadri mutanahid, sesuatu yang lebih di atas qadar yang ada keterbatasan, bi qadri mutanahid, dengan qadar keterbatasan tersebut, yakunu zaidu, adalah yang lebih tadi tu mutanahian, pasti ada keterbatasan.
Mesti ada keterbatasan. Kalau tidak, juzuk akan sama dengan kul. Mana? Hidung sama dengan seluruh tubuh. Ada orang boleh terima gitu? Tingkap sebuah ni sama dengan keseluruhan surau. Ada? Kita upah kontraktor nanti nak buat apa baru ni dah. Surau ni nak buat yang baru nanti dah. Kalau duit cukup nanti. So, nanti kontraktor mari letak tingkap je. Mana surau? Kata tingkap ni surau dah. Okey dah tu. Boleh? Siapa boleh terima? Bayar juta tu. Kenapa? Bayar juta, letak tingkat satu je. Okey dah tu, selesai lah. Sebab juzuk sama dengan kul. Mana boleh itu? Tak akan diterima oleh kepala otak orang. Tingkap, ada batas tingkap tak? Ada batas tingkap. Daripada situ ke situ, itu batas tingkap. Dinding ada batas dinding. Pintu ada batas pintu. Jadi keseluruhan bangunan ni terbina di atas kodar-kodar yang ada keterbatasan. Maka keseluruhan bangunan ni mesti ada keterbatasan. Ada hak. Mesti. Tak mungkin sesuatu tak ada hak. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada hak. Nah. Itu lagu tu dah. Jadi kalau Tuhan ni tidak sedia kala baharu, berhajat kepada yang membaharu, yang membaharukan Tuhan pun berhajat pada yang membaharu, yang membaharukan Tuhan pun berhajat pada yang baharu, yang membaharukan Tuhan tak tahu sampai ke bila nak ada makhluk ni. Mustahil. Tak terima dengan akal kita. Sebab tak ada batas. Tak ada batas kot sebelah belakang. Minjani bil madhi itu mustahil. Kalau tidak ada batas kot balik ke depan, bukan balik madhi, istiqbal, itu harus pada akal. Macam kita nanti masuk syurga, sampai bila? Selama-lamanya. Selama-lamanya tu ada batas tak? Tak ada batas. Boleh terima? No problem, tak ada masalah. Kok sebelah depan tak ada batas, itu boleh diterima. Kok sebelah belakang tak ada batas, itu tak boleh terima. Kenapa? Kerana tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Orang buat surau ni, seandainya tak ada plan, tanah ni masih lagi tanah surau, keliling, kanan, kiri. Boleh tak? Nak buat lagi. Boleh. No problem. Seandainya seluruh Kelana Jaya ni ialah tanah surau ni. Dan orang buat surau ni tak ada plan. Dia buat, sambung. Macam ke dulu dah. Dia sambung dinding. Lepas tu dia sambung pula. Sambung. Ke depan tu boleh terima tak? No problem. Asal tanah dia masih boleh sambung. Tapi kok sebelah belakang mesti ada mula tak? Mesti ada mula. Mula di mana surau ni? Mana mula-mula korek tanah, mula-mula tanah konkrit? Di mana? Mesti ada mula. Asal dia mesti ada permulaan, mesti ada batas. Dan situlah dia panggil batas. Kalau tak ada batas kau sebelah belakang mana boleh? Tak akan terjadi sesuatu tu. Itu dah. Itu tasalsul tu agak susah sikit nak faham, tapi kalau kita fikir renung, ya. Memang tak boleh terima dengan akal kita dah. Sebab apabila kita kata Allah Ta'ala lah yang buat kita semua ni, sepatutnya sudah kesudahan di Allah. Tak ada dah hak lepas daripada belakang pada Allah, tak ada. Sudah di Allah. Sebab kejadian alam ni Allah yang buat. Tiba-tiba oleh kerana kita kata Allah tidak sedia kala, Allah pun baharu macam kita juga. Bermakna tak sudah di Allah. Ada lagi sebelum Allah yang buat Allah. Jadi Allah pun bukan mencipta kita juga. Tak terjadi alam ni. Sebelum Allah pun sama pada dakwa dengan Allah, bermakna dia pun ada yang menciptakan dia. Dan daripada sebelum yang menciptakan Allah, tak tahu sampai ke bila. Membawakan makhluk ni tidak ada, tidak wujud. Maka tidak wujud makhluk ni itu dusta. Sebab dia kata makhluk ni jadi dalil. Tu besar makhluk ni. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan pada kejadian langit dan bumi ni, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan pada penciptaan segala langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bersilih ganti siang dan malam, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan pada kejadian kapal tu bergerak ataupun berlayar pada laut, membawa barang-barang yang bermanfaat untuk manusia. Yang fa'un nas, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in
fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan pada barang yang Allah Taala buat turun daripada langit, daripada air, menghidupkan orang panggil bumi yang mati. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, wa tasrifir riyahi was sahab bil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Tengok alat kejadian ni. Dengan air turun daripada bumi, menghidupkan bumi yang mati, menyuburkan sekalian binatang-binatang yang membiak. Dan apa sajalah kalau kita tengok ni, termasuk diri kita sendiri. Apabila bumi ditumbuh subur, makanan pun subur. Makanan pun hidup subur. Manusia pun makan subur kenyang, beranak pinak. Kayak gitu. Wa tasrifir riyahi was sahab. Allah Taala mempermudahkan gerak angin ni. Zaman tu tak ada lagi kapal terbang ni. Tapi diisyarat dah dengan angin bergerak ni. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sebagai signboard, tanda, dalil bagi orang yang berakal. Jadi sebab tu langit bumi ni tak usah. Dalilnya mudah je langit bumi. Orang tanya mu tahu di mana Tuhan tu mesti kidam, mesti sedia, tentu tidak baru. Jawabnya langit bumi ni. Walaupun kita tak dapat nak menghurai, membahas, sudah lepas fardu ain, dan ulama tak ada khilaf iman orang itu sah ke tak sah, tak ada. Sepakat iman orang ni sah. Itu lagu tu lah. Walaupun tak boleh hura dur tasalsul tadi, tak apa, hak tu tidak fardu ain tu. Tak boleh tidak fardu ain. Hatta kalau boleh hurai sekalipun, tiba-tiba kalau orang yang lawan akidah ni, dia bangkang lagi, dia berhujah lagi. Tak mampu nak berhujah pula orang tu, nak membantah bangkangan lawan. Masih tetap dikira sebagai dalil ijmali, dalil umum lagi. Nak bagi tahunya dalil tafsil ini sangat susah. Dalil tafsil ini dalil secara terperinci. Mana? Yakni tuan empunya dalil mampu menghurai wajah istidlal, mana jalan pendalilan, dan mampu untuk menjawab bangkangan lawan. Kalau lawan mu'tarid dia bang, mu'tarid orang yang membangkai, yang i'tiraf. Kalau mu'tarid bangkai, dia lawak ni, boleh jawab ni, jawab. Itu baru fardu kifayah. Jadi sangat mudah je fardu ain ni. Jangan ibu-ibu ayah yang rasa payahnya tauhid fardu ain. Dah. Sangat mudah. Kalau tanya, Tuhan mesti sedia? Sedia. Sedia apa makna sedia Tuhan tu? Sedia dengan makna zati, tak ada awal bagi ada. Tidak ada yang mengadakan Allah. Tidak ada yang mendahului Allah. Itu makna gitu ya. Jangan bukan sedia zaman ni, sedia. Itu pun penting juga tu. Supaya tahu lafaz yang kita kata kepada Allah, yang kita kata pada makhluk tu beza makna. Sebab kita pun kata juga kita sedia. Nasi sedia, kereta sedia. Apa lagi sedia? Rumah sedia. Kata rumah baru dah. Rumah sedia, saka, pusaka. Rumah sedia. Apa sedia situ? Sedia dengan makna masa. Jame kalau orang kata. Lama jame dah. Lapar perut tak ada nasi ke? Nasi tu nak sedia. Duk nak sedia. Nak dah daripada pagi je ada. Tu tak siapalah zaman basi lah nasi kalau zaman bersama duk nak dah. Itu bukan sedia yang kita kata Allah maha sedia, maha qadim, maha qidam. Sedia yang kita maksudkan pada Allah, tidak ada awal bagi adanya Allah. As-sabaqu 'alal asya' la awwala liwujudih. Itu. Tu je. Hak tu je lama sikit. Lama sikit ngaji tu untuk boleh faraq, boleh beza. Al-farqu bainal khaliqi wal khalqi. Boleh beza antara khaliq sang pencipta dengan makhluk. Itu je. Kemudian dalil pun sangat mudah tadi. Kalau kita kata, Tuhan mu sedia ke baru? Tuhan rawas dia. Baru? Tak terima dengan akal. Mana dalil? Makhluk ni. Cukup. Habis ya? Baru beralih kepada seterusnya. Jadi hari ini nak masuk menyata kaifa li'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Soalan dia tanya, kaifa, bagaimana al-i'tiqadu, berpegang simpul dalam hati kita
bil baqa ai biwujubil baqai. Kena takdir gitu dah. Lagu mana kita nak i'tikad dengan baqa Allah, mana dengan kekal Allah, yakni dengan mesti kekal Allah. Tu baru i'tikad. Kalau kekal Allah, memang Allah kekal. Kalau kita tak mengaji sifat 20 pun Allah memang kekal. Kalau kita tak belajar sifat 20 pun Allah memang ada. Nah, kalau kita tak belajar sifat 20 pun memang Allah Ta'ala sedia. Yang jadi i'tikad tu kita berpegang tu baru i'tikad. Apa kita nak i'tikad? Apa kita nak pegang? Nak pegang dengan kekal Allah. Mesti. Sungoti. Sungguh kekal Allah Ta'ala. Dia panggil wujubul wajibat. Jadi baqa Allah Ta'ala tu dia panggil perkara yang dihukum oleh akal dengan sungguh. Dengan wujud. Maka dipanggil baqa tu ialah sifat wajib. Jadi i'tikadnya apabila kita i'tikad dengan wujubul wajibat. Mana? Sungguh kekal Allah. Mesti kekal Allah. Baru jadi i'tikad. Baru jadi pegangan. Itu dah. Bila kita i'tikad mesti ngoti sungguh kekal Allah, lawan kekal tu binasa. Gitu. Lawan bagi kekal ialah binasa. Apa kita nak i'tikad binasa Allah? Tentu tidak binasa Allah. Tu dia panggil istihalatul mustahilat. Ingat dah mengaji sifat 20 tu gitu. Ikut Al-Quran mana? Lam yalid wa lam yulad. Istihalatul mustahilat tu. Mana ada orang mengaji yalid yulad? Tak ada siapa dia mengaji Tuhan tu diperanak dan Tuhan tu beranak. Ya kita mengajinya Tuhan tentu tidak diperanak, tentu tidak beranak. Lain tu. Kau ada orang mengaji yalid yulad? Ada surah ni? Tu email kau baca yalid yulad ada? Ada. Lam yalid walam yulad. Kita tak mengaji Tuhan binasa. Ya kita mengaji tentu tidak Tuhan binasa. Gitu eh. Bukan mengaji Tuhan binasa. Bukan mengaji Tuhan tiada. Bukan mengaji Tuhan baru. Mengajinya tentu tidak Tuhan tu tiada. Tentu tidak Tuhan tu baru. Tentu tidak Tuhan tu binasa. Tentu tidak Tuhan tu diperanak. Tentu tidak Tuhan tu beranak. Kan gitu ngajinya. Jaga. Itu i'tikad. Istihalatul mustahil itu mesti. Nah, sungguh tak Tuhan tu tentu tidak diperanak? Sungguh. Sungguh tak tentu tidak Tuhan tu beranak? Sungguh. Gitu dah. Jadi sungguh tak tentu tidak Tuhan tu baru? Sungguh. Sungguh tak tentu tidak Tuhan tu binasa? Sungguh tentu tidak Tuhan binasa. Yang buat pening kan? Itulah gitu dah. Jadi kalau sebetulnya ayatnya bunyi gini. Kaifal i'tiqadu biwujubi baqa lillahi ta'ala wastihalati alaihil fana'u. Gitu dah. Bagaimana mengiktikadkan dengan mesti kekal bagi Allah Ta'ala dan istihalah wastihalati alaihi al-fana'u, dan tentu tidak di atasnya oleh binasa. Itu soalan yang sebenarnya nak tanya. Tapi kecek pen ni rekah dah. Cakap rekah. Lagu mana i'tikad bakok bagi Allah? Gitu. Tapi bukan gitu yang sebenarnya maksud. Bagaimana i'tikad mesti kekal bagi Allah, tentu tidak binasa bagi Allah. Dua selalu dah. Dua selalu dah. Macam kita pergi ni secara adat. Kalau kita pergi gelah ni, sejuk weh, hai. Apa kita kepehar secara auto? Tak panas. Kayak gitu. Kalau kita pergi gelah ni, panas, tak sejuk. Selalu dah. Hal lagu tu dah. Tak ada kena mengenung dah, tak ada kena. Apa mendengung tu? Saya pergi gelah ni sejuk. Tak panas tu apa tak ada dah. You pahal dengan secara auto dah. Tapi benda lagu tu pada i'tikad tak boleh auto. Tak boleh auto, kena manual. Sebab apa tak boleh auto, kena manual? Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam medan ilmu akidah itu besar bahayanya. Kalau tidak fasik mubtadi' kafir wal a'yadu billahi min zalik. Kekadang aku dah. Maka sebab tu ulama tidak memada ilmu akidah tu kita faham dengan secara auto. Tak boleh.
Kena faham dengan secara menu ni mana? Seka-seka soso bahar. Kena takdir soso. Itu lagi tu dah. Baik, habis tengok. Jin bermula jawab bagi soal. Dia katanya huwa, iyalah kita nak iktikad mesti kekal Allah, tentu tidak baik binasa Allah ni. An-na'taqida bahawa kita berpegang kemas dalam hati kita. An-na'taqida bahawa kita berpegang kemas tu dengan jazam. Tu dah. Ai bil jazmi, dengan putus. Apa dengan putus? Dengan yakin, tak terima dah syak, zan dan waham. Gitu. Kita pegang dengan putus, dengan yakin, dengan jazam dalam hati kita, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu baqin, ialah zat yang kekal, dan sifat-sifat yang ada di zatnya tu pun kekal. Jaga dah. Bukan zat Tuhan saja kekal. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam Allah Ta'ala pun baqiyatun, baqiyah, kekal juga. Zat Tuhan baqin, sifat Tuhan baqiyah, kekal juga. Tak menasa dah. Macam kita, nah, walaupun zat Tuhan tu, zat kita nanti Tuhan perkekal, tapi sifat kita tu Tuhan tajaduk sama, baru sama ada di kita. Nah, dalilnya mana? Dalilnya dalam syurga kita makan tu, kecak mula-mula rasa lain sedap, kecak kedua sedap lagi, kecak ketiga lagi sedap pada hari sebelum. Tu Tuhan tajaduk sama tu, Tuhan perbarui. Macam lah ni Tuhan tajaduk juga. Dulu kalau makan agak sedap sungguh, lah ni makan gapo pun tahu happy berlaku dah tu. Tak selego. Tak tahu nak makan gapo dah kata. Tanya orang tua-tua, tak tahulah, ambil nak makan gapo tak tahu. Nah, tak selego, go tu pun rasa boring, go ni pun rasa boring. Tawa berlaku dah. Kata kalau siapa tahap tu niat makan buat ibadat, jangan tak makan langsung. Niat makan buat ibadat ya, gitu ya. Dah. Sebab kalau tak makan rasa rebah berleping masuk hospital pula lah, kau gaya gula ke apa dah. Sebab yang makan ni nak lecah mulut. Kalau mulut tak lecah, mulut tak rasa gapo, gapo pun gitu, tawar lah gitu. Nak kata ke mana? Binasa dah. Binasa dah sifat pekecak kita. Sifat pekecak kita tu binasa. Tuhan ubah. Tuhan tukar sehingga hilang pun ada. Tu. Sifat pendengar kadang-kadang hilang. Pekok ala ketua mari dekat. Cucu panggil pergi makan, dia ayat dia berenang dah. Sudah tak ada apa. Pendengar dia kurang. Pelihat dia kurang. Itu menunjuk kata walaupun tubuh kita sekarang ni masih Tuhan perkekal, tapi kita tu berlazim-laziman, dia panggil, bersepakai dengan sifat-sifat yang baru, binasa timbuh baru, binasa timbuh baru dah. Adapun zat Allah Ta'ala tidak lagu tu. Zat dia baqin, sifat dia pun baqiyatun, kekal juga, tak berubah. Tak berubah zat. Zat Tuhan tak berubah, sifat Tuhan pun tak berubah. Bahkan qiyamul hawadis bizatillahi ta'ala mumtani'un syar'an wa mustahilun aqlan bi ijma'il ulama bainas salafi wal khalafi. Berdiri benda baru di zat Allah Ta'ala itu mustahil pada akal, tertegah pada syarak, dengan sepakat sekalian ulama baik salaf atau khalaf. Tak ada boleh kata zat Allah menerima perkara yang baru, melainkan kelompok-kelompok karramiyah, hasyawiyah. Tu dah. Mereka ni boleh terima zat Allah qadim, sifat-sifat Allah Ta'ala tu baru boleh. Pasal apa? Pasal mereka tu terpengaruh dengan kaedah falasifah. Mana? Qadimun naw hadisul afra'. Zat Allah Ta'ala tu qadim, tapi sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu boleh-boleh saja baru. Tu falasifah tu ambil di kaedah falasifah. Azal dia.
Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا حول ولا قوة. لا حول ولا لا حول ولا لا. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata wa baik, wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun, dan bahawa semakna kekalnya Allah Ta'ala itu ialah tidak ada baginya, bagi Allah Ta'ala tu nihayatun, kesudahan tu tak ada. Tu dah. Sebab itulah ulamanya biasa bubuh ta'rif ataupun definisi al-baqa'. Baqa' ni masdar daripada baqiya ya baqa' baqa'an. Tu. Baqa' kekal Allah Ta'ala ni huwa ialah adamu akhiriyatil wujud. Gitu. Adamu akhiriyatil wujud. Tidak ada bangsa akhir bagi ada. Ada siapa? Ada Allah Ta'ala. Ataupun la akhira li wujudillahi ta'ala. Tidak ada akhir bagi ada Allah Ta'ala. Tu. Ataupun boleh juga kita katakan ni, ibaratun an insilabil akhiriyati li wujudillahi ta'ala. Ibarat, mana perkataan baqa' tu ialah lafzun mu'abbarun bih, lafaz yang dibuat cakap dengan lafaz tersebut tentang maknanya insilab, ternafi. Ibaratun an insilabil akhiriyati, ibarat daripada ternafinya bangsa akhir bagi ada Allah Ta'ala, bagi ada zat dan segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Nampak? Kalau kita berenung balik dah, sifat kidam hari itu kita kata ternafi awal bagi ada, ternafi ada permulaan bagi ada, dan ternafi berubah bagi ada Allah Ta'ala. Sudah pahadah tu, walam yataghayyar tu sudah pahadah baqa'. Sudah pahadah baqa' dia bagi. Sebab kalau berubah, itulah tanda, sebesar-besar tanda menunjukkan dia tu tidak kidam. Dia tidak baqa'. Dia panggil baharu. Dia panggil at-taghayyuru akbaru alamatil hudus.
Berubah tu ialah sebesar-besar alamat yang menunjukkan baharu. Ingat balik dah, saya sebut dah itu kan. Langit bumi ni kita tak jumpa pun surat beranak, ia beranak bila? Langit bila beranak? Bila dijadikan dah? Bumi bila dijadikan? Ada siapa dia jumpa tarikh surat beranak ya ada? Tak ada. Tapi kita boleh kata langit ni baru, bumi ni baru sebab apa? Sebab taghayyur, berubah. Seandainya na'udzubillah kita jumpa bayi, baby lahir, orang buai na'udzubillah, kita ambil jaga. Kita ambil baby tu jaga selama mana? 50 tahun kita jaga baby tu. Baby lagi tak nak tanya? Baby lagi. Kau tanya umur berapa baby ni? Umur 50 dah tu. Allah. Baby umur 50 ada. Kita tak tahu dia beranak bila ni. Tak ada surat beranak. Na'udzubillah dah. Orang lah ni jahat-jahat sajalah. Lepas anak. Nah, anak haram dia kata. Mung tu haram. Nah. Bukan anak tu haram. Mung tu wakil haram. Buat anak tu lagi haram. Nah. Dia tinggal tak surat beranak? Tak tinggal. Kita ambil pera 50 tahun. Berubah tak dia? Berubah. Itulah ayat hak Nabi Ibrahim. Berhujjah. Watilka hujjatuna. Nah. Waktu saya sebut demikianlah hujjah kami. Di atas kaum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhujjah dengan bulan, bintang. Nah. Tu dia panggil uful. Uful ni terbenam, tenggelam, hilang. Uful itulah orang panggil min juz'it taghayyur. Tenggelam, terbenam, hilang, itu juzuk daripada berubah. Kan Nabi Ibrahim tengok bintang kau tu andainya bintang tu pasti dia tidak akan hilang. Sedangkan bintang ni hilang. Oh, dia bukan Tuhan. Tu dah. Al-uful dia panggil. Hujjah uful. Uful ni terbenam, tenggelam tu lah. Uful tu orang panggil antara juzuk, sebahagian daripada juzuk berubah. Terbenam, tenggelam, hilang. Kayak gitu. Matahari pula naik, bulan pula naik, tenggelam pula, hilang pula. Tuhan kalau kata. Sebab apa tu? Sebab berubah, taghayyur. Jadi at-taghayyuru ala akbaru alamatil hudus. Berubah tu ialah sebesar-besar tanda baharu. Jadi sebab tu bila kita kata Allah Ta'ala tu kidam, sedia kala, dengan makna tidak ada awal bagi ada dan tidak berubah zat dan sifatnya, sudah boleh difahami. Dan sifat bakok ni, tak ada kena bilang dah bakok ni. Tapi tak boleh. Saya dah tadi. Ulama tidak memadakan kita boleh mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah ni dengan secara auto, tak boleh. Kena pakai manual juga. Kena bahas seko-seko. Sosok di tempat dia. Walaupun sudah dipahami dengan auto di sifat kita, tak boleh. Walaupun di sana ada kaedah. Iza sabatalahul qidamu, sabatalahu baqa'u aidan. Bila sabit baginya oleh sedia, pasti sabit juga oleh baqa'. Li'annahu talazum. Nah, karena kedua-dua tu talazum, berlazim-lazim. Izan tafal qidamu, intafal baqa'u aidan. Bila ternafi kidam, ternafi baqa'. Izan tafal baqa', intafal kidam. Tapi tak boleh. Kena lalu seko-seko. Kena lalu sosok dah. Tu sebab tengok. Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun. Dan bahawa semakna kekalnya Allah Ta'ala, zatnya dan sifat-sifatnya apa makna? Laisa lahu. Tidak ada baginya, bagi Allah ini, bagi zat dan segala sifat-sifatnya. Nihayatun, kesudahan dan perubahan. Tengok. Macam kita seandainya kita tu diperkekal nanti akhirat dah. Kalau mana hak kafir diperkekal dengan neraka. Kita orang mukmin ni akan diperkekal oleh Allah dalam syurga. Kita punya kekal tu bukan bahasa kita. Jaga dah. Kekal kita tu bukan bahasa kita kekal. Kekal kita tu orang panggil diperkekal. Dia panggil baqa' tu baqa' aridi. Diperkekal. Bukan bahasa kita. Bangsa kita dah kekal tak. Bahasa kita tu berubah. Bahkan ketika mana Tuhan perkekalkan kita, sebenarnya berubah tak? Berubah tu. Saya sebut dah. Nikmat dalam syurga tu kita kecak, bukan serasa. Kalau kita makan, Tuhan buat pekecak kita tu banyak rasa. Berubah tak? Berubah tu. Kecak mula-mula sedap lagu ni. Kecak pula benda tu lah. Tapi rasa sedap lagi. Makin lama, makin sedap. Berubah. Berubah tu tanda kita tak kekal.
Walaupun keseluruhan zat kita tu diperkekal oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Dah. Maka kekal kita tu bukan baqa' zati dia panggil. Baqa' aridi. Jadi kalau kita tanya, Tuhan kekal. Kita pun Tuhan perkekal dalam syurga. Apa beza kita kekal dengan Tuhan kekal? Jawabnya kekal Tuhan bahasa dia dah. Tuhan bukan ada yang mengekalkan Tuhan dah. Bahasa dia dah kekal. Tak berubah. Zatnya sifatnya. Adapun kekal kita diperkekal oleh Allah dan di samping itu terima nak binasa. Bukan berubah pada sifat-sifat kita tu pasti. Walaupun diperkekal zat kita dah. Habis itu. Kita berhenti situ dulu. Wa annahu la yazulu aslan, dan bahawasanya Allah Ta'ala tu tidak yazulu, makna tidak hilang langsung. Tu ay qat'an. Sebab apa? Sebab hilang tu juz'un minat taghayyub juga. Satu juzuk, satu bahagian daripada berubah. Hilang. Macam tu nenek kita tak ada dah. Hilang tak? Hilang. Berubah. Ataupun kita sendiri hak belum hilang lagi ni. Ada tak sifat-sifat kita hak hilang di kita? Ada. Terik kulit kita hilang jadi kedut. Gapo lagi weh? Pendengar deria kita, hawasul khams kita dia panggil. Indraan yang 5 kita tu, panca indera yang 5 kita tu hilang dah. Hilang, berubah. Sekarang ni tidak sekental dulu, sehebat dulu Semakin lama semakin kurang. Itu dia panggil tidak kekal, dia panggil berubah. Tidak. Wallahu a'lam wa ilmu. Kita berhenti situ dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarrib min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarrib ilayha wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka wa rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syar'i wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wa ista'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu. Allahumma inna nastaudi'uka ma ta'allamnahu farjihu inda ihtiyaji bi barakati sayyidil mursalin wa ulama'il 'alamin wa lahu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi wa amitna fi tariqatihim wa afatihim. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.